Parti Komponen Barisan Nasional diingatkan tidak menyesal sekiranya meninggalkan gabungan itu kerana parti terbabit tidak akan diterima kembali, kata Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Walaupun tidak menyebut mana-mana parti secara khusus, namun kenyataan pengerusi BN itu dipercayai merujuk kepada MIC yang kini berdepan ketegangan hubungan dalam gabungan berkenaan. Menurut beliau, sejarah persahabatan dan kesetiaan lebih 7 dekad dalam BN seharusnya dihargai dan tidak diketepikan hanya kerana wujud rasa tidak puas hati atau kemabukan kuasa. Ahmad Zahid yang juga Timbalan Perdana Menteri memberitahu, politik bukan medan untuk membuat keputusan ketika marah, sedih atau terdesak. Sebaliknya, kata beliau, ia memerlukan kesabaran dan pertimbangan rasional kerana lanskap politik sentiasa berubah. Dalam masa sama, beliau turut menyindir ada pihak tertentu yang sebelum ini enggan mendekati kerajaan perpaduan dan kerajaan madani, namun selepas kerajaan itu stabil, kemudian mendakwa kononnya mereka dipinggirkan serta dianaktirikan. Sementara itu, ketika sidang media, ketika ditanya sama ada MIC ada menghantar sebarang resolusi untuk meninggalkan BN, kata beliau, saya tidak nampak apa-apa resolusi ataupun surat dan tentu kita tidak membuat sebarang keputusan, tetapi kalau mereka tidak dapat membuat keputusan, kita akan membuat keputusan.